Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada doktor. Nama saya ialah Nur Suhaila binti Sulaiman. Nombor matrik D20241110034. Mengambil program ISMP Kesusasteraan Melayu. Saya memilih puisi tradisional iaitu pantun. Sastera kanak-kanak. Sastera kanak-kanak ialah karya sastera yang dihasilkan khas untuk kanak-kanak dari segi bahasa, isi kandungan, watak dan nilai yang sesuai dengan tahap umur serta perkembangan mereka. Ciri-ciri sastera kanak-kanak ialah bahasa mudah dan ringkas, jalan cerita yang mudah, watak yang menarik, mempunyai nilai dan pengajaran, menjadi unsur hiburan, merangsang imajinasi pembaca, tema berkaitan kehidupan kanak-kanak. Kedua, sastera remaja. Sastera remaja merupakan karya sastera yang ditulis untuk golongan remaja dengan tema, bahasa dan persoalan yang dekat dengan kehidupan mereka. Karya ini membantu remaja memahami diri, masyarakat dan nilai kehidupan sambil memberikan hiburan serta pengajaran. Ciri-ciri sastera remaja ialah bahasa yang matang, tema berkaitan dunia remaja, jalan cerita lebih kompleks, mendorong pemikiran kritis, mempunyai nilai dan pengajaran, mengandungi unsur realiti kehidupan dan menyentuh aspek emosi dan psikologi. Tema yang dipilih dalam pantun-pantun tersebut ialah tema pendidikan, nasihat, alam sekitar, kasih sayang, keagamaan, keluarga dan persahabatan. Bentuk pantun ialah 4 baris serangkap, baris 1 dan 2 ialah pembayang, baris 3 dan 4 ialah maksud, rima akhirnya ABAB, setiap baris mengandungi 4 hingga 5 patah perkataan dan 8 hingga 12 suku kata setiap baris. Objektif pantun kanak-kanak dan remaja ialah mendidik dan memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan menuntut ilmu, mengamalkan nasihat yang baik, menjaga alam sekitar, mematuhi ajaran agama, menghargai keluarga, menyemai kasih sayang serta menjalin persahabatan yang erat dalam kehidupan seharian. Antara nilai yang terdapat dalam pantun yang saya tulis ialah kerajinan, ketekunan, disiplin, kepatuhan, tanggungjawab, kasih sayang, hormat menghormati, keprihatinan, kesyukuran, kejujuran, kesetiaan, kerjasama dan tolong-menolong. Manakala mesej yang terdapat dalam pantun-pantun tersebut ialah kita hendaklah rajin menuntut ilmu, mendengar nasihat, menjaga alam sekitar, mengamalkan ajaran agama, menyayangi keluarga, bersikap penyayang terhadap orang lain, serta memelihara persahabatan yang baik agar dapat menjadi insan yang berakhlak mulia dan berguna kepada masyarakat. Contoh rangkap pertama, pantun kanak-kanak yang bertemakan nasihat. Burung pipit terbang ke hulu, singgah pula di pohon cemara. Rajin-rajinlah menuntut ilmu agar hidup sentiasa terpelihara. Maksud pantun ini menggambarkan bahawa kita hendaklah rajin menuntut ilmu supaya hidup sentiasa cemerlang dan berjaya. Contoh pantun remaja yang bertemakan keagamaan. Rangkap pertama, embun suci penuh gelam, menyingkap rahsia cahaya ilahi. Solat didirikan meredakan alam, menjadi insan yang dikasihi. Ia memberi pengajaran dan bermaksud, sesiapa yang mendirikan solat akan memberikan ketenangan dalam hidup dan menjadi insan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.